COVID. Assalamualaikum Wabi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Wabi, Hakim boleh kongsikan tak sebagai seorang lelaki bagaimana tahap kepakaran YB di dapur? Orang kata memasak lah. Saya minat memasak kerana ibu saya. Daripada kecil, bila ibu memasak di dapur, saya selalu akan bukan setakat lihat tapi akan catat apa yang sukatan yang ibu gunakan. Nak bila ibu masak lasagna ataupun siakap sambal, syak syuka. Sebab itu sampai ke hari ni kalau kawan-kawan datang ke rumah memang kalau ada masa saya akan cuba masak untuk mereka. Okey, mewakili suara belia lah kan. Bagaimana YB nak menyeru belia hari ini supaya mengutamakan pemakanan yang sihat? Teramat penting. Saya memang mengamalkan gaya hidup sihat tapi ramai orang salah faham. Ingat gaya hidup sihat ni hanya berkait rapat dengan sukan. Tetapi perkara paling utama dalam gaya hidup sihat ni adalah pemakanan. Our diet is 80% of our health yang termasuk dalam badan kita. Sebab tu ada kadang-kadang orang yang bersukan setiap hari tapi tetap kurang sihat daripada segi badannya. Itu kerana pemakanan. Sebab Malaysia ni, kita mahu ni komplain sikit, pengubah dasar, I care about this. Kita di antara negara yang paling tinggi jumlah populasi yang obesity ataupun overweight. Itu 1 dari 3 tau. Banyak. Dan daripada sudut kencing manis pun di antara paling tinggi dekat ASEAN. Saya sangat risau kerana akhirnya jangka hayat rakyat kita nak dibandingkan dengan Singapura contohnya 10 tahun beza. Bayangkan atuk nenek kat Singapura ada lebih 10 tahun tambahan untuk main dengan anak cucu mereka. So tolonglah diet pemakanan ni please take it seriously. Jadi apa akan jadi pada negara misalnya kalau masyarakat kita terdekat dengan gejala obesiti dan sebagainya, mungkin apa yang akan jangka masa panjang, apa akan jadi pada Malaysia? Kos kesihatan akan meningkat dengan mendadak, orang akan cepat sakit, akan dimasukkan ke hospital pada umur yang muda, ada yang terpaksa potong kaki kerana kencing manis, anak-anak lawat ibu bapa di hospital, produktiviti negara akan menurun. Tapi saya rasa benda yang selalu motivasikan saya untuk kekalkan gaya hidup sihat ni, saya terbayang satu hari nanti insyaAllah jika diberikan peluang untuk jadi seorang atuk kepada cucu, saya nak pastikan saya lebih sihat, lebih fit daripada cucu saya dan saya boleh main dengan cucu saya. Bukan cucu saya datang ke hospital untuk lawat saya kerana saya cepat sakit. Malaysia dikenali sebagai surga makanan. Mungkin dekat situ bagaimana nak seimbangkan antara kesihatan pada masa sama Malaysia menyajikan makanan yang pelbagai. Like many things in life, everything should be done in moderation. Selagi dia ada seimbang, insyaAllah semua berjalan baik. Tapi jangan